itu adhan yang ditunjukkan oleh Nabi apabila nak pilih orang jadi imam di kalangan kita. Kalaulah katalah semua kita dapati semua sama, Quran sama, hadis sama, hijrah sama, umur sama, kita nak bagi siapa jadi imam? Bagilah siapa-siapa pun, tak ada isu pun. Tapi dari segi sunnahnya, aturannya demikian. Cuma saya nak sentuh sedikit, dulu pernah saya sentuh hal ni. Dalam kitab-kitab para ulama yang dulu, sebahagiannya mereka pergi terlalu dalam dalam masalah ni. Ini bukan nak bagi tahu supaya kita tidak hormat ulama, tapi kita hormat sumbangan ulama, tapi bukan semua apa yang mereka lontarkan itu boleh untuk kita pegang. Contohnya dalam kitab Maraqil Fallah, As-Surumbulali yang pernah sebut. Ini dalam mazhab Hanafi. Kitab-kitab lain juga, Al-Bahrul Ra'iq juga, dan Bin Nujain Masri juga mengulangi benda yang disebut ini. Dia dah sebut dah semua tadi ni yang Nabi sebut ni. Dia pergi tambah lagi beberapa perkara yang mana Nabi tak sebut. Dia kata kalau semua tu sama, kita cari ahsanuhum wajhan atau al-ahsan wajhan, dia kata, yang paling handsome. Susah juga tu. Mungkinlah, bolehlah. Dalam semua-semua tu tengok antara kita semua ni siapa handsome, dia jadi imam. Alasan dia kata itu boleh menyebabkan orang lebih suka untuk imam. Saya pun tak pasti, tapi mungkinlah juga. Tapi dalam hadis tak sebut, cukup dia. Kalau handsome pun sama, dia kata fal ahsanu zaujatan, mereka yang mana yang paling cantik isterinya. Ini sebut lagi tak? Mana nak, susah juga nak pergi tengok bini-bini tu imam ni. Disebut dalam kitab Maraqil Fallah. Siapa yang mengaji fiqh Hanafi dia akan jumpa. Kalau yang tu pun sama, tengok dia pergi. Saya bukanlah nak menyalahkan Surumbulali, tapi mungkin pada satu ketika dia menulis di atas mungkin satu ruang andaian. Tapi kita kata tidak ada keperluan. Tapi dia telah pergi lagi. Benda tu dinukil daripada zaman orang selepas dia. Kalau itu pun sama, akbaruhum ru'san, yang paling besar kepala dia. Macam mana yang paling besar kepala? Maksudnya mungkin dia kata, mungkin pada andaian besar kepala tu nampak kemas kot, nampak. Tapi kalau besar sangat pun semacam juga. Dan kalau itu pun wa asgharuhum udwan, yang paling kecil kemaluannya. Bila kita baca, kita tak boleh faham kok mana dia nak fikir benda ni. Atas andaian dia, yang paling kecil kemaluannya itu kurang nafsu dia, jadi semayang lebih khusyuk. Belum tentu. Atas alasan isteri yang, siapa ada isteri tadi yang cantik, kerana isteri yang cantik lebih khusyuk, kerana dah tak fikir apa dah, isteri dah memang cantik dah. Dengan menghormati hasil-hasil yang lain yang mereka tulis, tapi saya ingin menyatakan, untuk para pelajar ilmu pengetahuan, bukan semua everything yang disebut oleh orang yang berilmu semuanya ditelan, semuanya kita terima. Kita masih ada ruang yang banyak untuk memberikan pandangan yang berbeza dan menolak sebahagian pandangan itu. Kerana walaupun ditulis menjadi kitab, kitab tidak maksum. Yang maksum kitab siapa? Kitabullah, kitab Allah. Selain daripada kitab Allah, ia tidak maksum. Walaupun ditulis kitab, ada ulama nukilnya, ada ulama memujinya,
ia tidak maksum. Ia terdedah kepada pandangan yang lain. Bila orang tak faham ini, itulah tidak ada manhaj talaqi dalam hidup. Tidak ada manhaj mengambil ilmu pengetahuan yang betul. Maka kita tengok, bila Tok Guru dia kata, Tok Guru dia tak semayang kerana telah menghilangkan diri bersama dengan wali, dia percaya. Setiap kali nak percaya, hampa tak pernah tengok kan? Nabi pun pernah pergi kat jin, dia samakan guru dia dengan Nabi SAW. Pasal apa boleh basuh kaki Tok Guru minum air? Nabi pun, ayat wuduk Nabi, orang berlumba-lumba, sahabat berlumba-lumba. Kadu yaqtatiluna fi wudu'ihi. Mereka itu hampir berperang kerana nak merebut wuduk Nabi. Dia nak samakan dia, Nabi, jasad Nabi yang confirm berkat dari sisi Allah. Allah pastikan, dah pastikan haqqan, benar-benar berkat, dengan dia yang telah bagikan keberkatan itu pada guru dia ataupun pada diri mereka sendiri.